ucapan terima kasih paling besar saya nak bagi kat mak saya lah. Sebab mak saya ni bekas cikgu, dan didikan cikgu ni sama bagi saya lah, dia agak strict. Umur saya 2 tahun lagi, saya dah diajar untuk membaca. Saya diberi banyak bahan-bahan bacaan. Bercuti saya adalah macam orang yang bercuti kan zaman sekarang, mungkin pergi sana, pergi sini. Saya bercuti juga. Saya pergi banyak tempat melalui buku. Saya kerja teknik, juruteknik kerajaan biasa je. Tapi dia akan duit dia memang dia guna untuk bagi buku. Bagi buku, bagi majalah. Dia bagi saya baca Reader's Digest. So benda-benda macam tu kan membuatkan saya dapat explore dunia melalui bacaan. Bagi saya itulah saya punya bahan nak melihat dunia. Jendela dunia bagi saya adalah buku. Dan itu benda yang paling blessed lah yang saya dapat. Ayah saya pula ni, dia dulu sekolah, dulu kan sekolah-sekolah Inggeris kan, juga technical school. Jadi dia pula, dia punya disiplin dia lain macam sikit bab Inggeris ni. Tiap-tiap pagi saya kena baca few pages of English book, anything. And then later dia hantar saya sekolah Cina sebab dia nampak bahasa Mandarin ni penting one day. Walaupun pada waktu tu kecaman banyak, orang keliling kata kau tak ada sekolah Melayu kau dah hantar. So saya boleh menulis, membaca. Saya pun menang kaligrafi tulisan Cina national. 2 tahun berturut-turut untuk non-Chinese punya kategori. Dia semua design daripada ayah saya dan mak saya. Cara dia melihat pendidikan ni lain macam sikit lah. Dan dia kata tak ada apa dia nak tinggalkan selain pendidikan, hanya buku, ilmu, dia kata. Benda tu somehow build the values yang besar lah, memberikan nilai yang besar pada saya. Sampai hari ni I really love learning.